keep in mind yang dia orang akan tukar kereta. Dan kalau dia high income earner, kenapa dia kena beli Honda? Sebab senang untuk dia upgrade. Dia nak upgrade lagi tu, dia nak pergi ke kereta konti tu, boleh. Sebab kalau dia terus beli kereta konti, pada income dia atas pagar 5,000 contoh dia beli kereta konti. Untuk dia upgrade lagi tu, susah. Sebab kalau kau nak jual balik kereta konti tu, dia bukan sekadar boleh jual terus. Dia mesti nak kena top up duit. Dia punya market tu dah jatuh. Kereta konti kan. Aku faham. Kau cerita tentang resale value dia. Resale value, yes. So kalau jual tu confirm rugi banyak. Confirm rugi banyak. Macam Honda, bukan aku tipu. Kau masuk marketplace FB pun orang beli. Masuk dekat dalam tu pun boleh orang beli. Kalau kata kereta konti belum tentu. Sebab apa? Yang minat ramai. Yang ada duit kurang. So orang boleh tengok je. So walaupun second, kereta tu still cantik, orang still akan beli. So kereta second Honda ni resale value dia tinggi lah. Resale value dia tinggi, dan kalau nak compare dengan kereta konti tu, of course lah, memang kereta Japan lagi better lah. So apa yang aku nak tekankan, belilah kereta Honda. Sebab engkau takkan pakai kereta Honda sampai bila. Kau akan tukar kereta konti soon. Ataupun kau akan tukar kereta Honda yang baru. So senang kau nak jual balik. Kalau kau income atas pagar, terus lanyak beli kereta konti, kau nak jual balik susah. Market value dia confirm drop. Market value dia drop lagi laju daripada hutang drop. So memang kena top up duit lah. Itu situasi dia.